menjalankan membaca buku. Okey, hari ini kita akan tengok salah satu kempen iaitu dengan menjalankan peluncuran. Lepas ni banyak lagi kempen yang akan dijalankan oleh unit pusat sumber sekolah. Okey, pelbagai aktiviti yang akan dijalankan. Jadi untuk merekod datanya, kamu kena ada rekod nilam. Dari rekod nilam, masukkan ke dalam sistem air. Berapa target tadi Cikgu Nurita cakap? 43. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat menarik dan memberi kesedaran kepada saya. Tajuk buku ini ialah Penyu Perairan Sabah. Ditulis oleh Encik Irwan Ismail dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini mempunyai 132 muka surat dan dilengkapi dengan gambar serta ilustrasi yang berwarna-warni dan menarik. Buku ini mengisahkan tentang pelbagai jenis penyu yang hidup di perairan Sabah. Ia menerangkan dengan jelas tentang apa bentuk penyu, kisaran hidup penyu dari telur hinggalah menjadi dewasa, dan bagaimana mereka kembali ke pantai. Namun, bukan semuanya indah. Buku ini juga menceritakan ancaman besar yang sedang dihadapi oleh penyu, seperti pemusnahan habitat semenjadi mereka, penyakit dan parasit, dan pencemaran air laut. One morning, a tiger appeared at the end of the forest. He saw the deer eating some meat. He thought that they would be his best mates. However, he did not want to attack them because he was fearful. He feeds them to the bushes